agak dah macam dah tak ada harapan lah. Tak ada harapan, tak ada ingat mati je lah. Senang cakap ingat mati je. Mati je. Oksigen pun dia suruh pakai oksigen kat rumah. Apa rasa kan? Pakai oksigen. Kita kan kat hospital pakai oksigen, kita termengah-mengah. Apa lagi kat rumah kan? Jadi bila peluang tu datang, Allah tu bagi orang datang jumpa kita, suruh kita cuba kan, kita pula tak menolak. Kita macam hati tu lapang je, ambil je kan. Jadi Alhamdulillah lah kan, kita makan dua je. Allah tu tak nak limpah kata makan 6, tapi akak makan dua dah baik. Bukan dah baik lah, memang baik lah kan. Boleh tidur bantal satu. Jadi malam tu kita tidur bantal satu, kita tak payah tidur duduk, tak payah segini kan. Jadi Alhamdulillah lah, syukur. Itu Allah dah tolong betul-betul, dah tolong kita. Akak memang bersyukur sangat jumpa syukur. Kalau orang cakap tak, kalau orang yang sakit tu tak nak beli, memang dia rugi sangat kan. Kesihatan tu kan, yang penting kesihatan kan.